Kita datangkan sebanyak 5 episod secara bersiri. Barisan penyampai bagi modul Ulum Al-Quran adalah Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Farid Ravi bin Abdullah, Ustaz Abdullah Bukhari dan Ustaz Muhammad Fahmi Rusli. Setiap daripada kita tahu apa itu Al-Quran, akan tetapi tidak semua yang tahu tentang ulum Al-Quran. Jadi bila kita berbicara mengenai ulum Al-Quran, bermaksud kita membicarakan perihal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang membahaskan bagi mengangkat lagi kefahaman kita terhadap Al-Quran Al-Karim. Al-Quran adalah mutawatir. Nabi pun ada kalanya baginda akan bertadarus dengan Jibril. Kemudian Nabi sendiri pun pada zaman baginda tak ada penulisan lengkap Al-Quran ni. Sebab apa kita tahu Al-Quran turun secara berperingkat-peringkat. Dan Nabi untuk menyelia ataupun memastikan Al-Quran yang diturunkan kemudian yang dihafal oleh para sahabat sentiasa ada susunatun yang baru, Nabi akan buat semakan tahunan. Dan kalau kita perhati, Nabi setiap tahun dalam bulan Ramadan, Nabi akan didatangi oleh Jibril. Ada hadisnya, Nabi akan tadarus. Bilakah bermulanya pengumpulan Al-Quran secara serius? Apakah puncanya? Tanpa Sayyidina Uthman ibn Affan, tidak wujud rasam Uthman. Kerana pada ketika itu kita kena lihat kepada latar belakang sejarah bahawasanya Al-Quran belum lagi terkumpul secara satu. Jadi Al-Quran ni maknanya ada yang terdapat pada lembaran-lembaran, pada tempat-tempat yang lain. Jadi Sayyidina Uthman ibn Affan mengambil inisiatif yang sangat terpuji untuk kita kata mengumpulkan Al-Quran di dalam satu bentuk mushaf, supaya semua umat Islam dapat menggunakan satu Al-Quran sahaja, maknanya tidaklah berserakan dan di sana sini, maka semua akan merujuk kepada sumber yang satu sahaja daripada keseluruhan Al-Quran. Al-Quran pula diturunkan kepada Nabi SAW secara berperingkat. Itu pendapat jumhur ulama. Maksud daripada Lauhil Mahfuz turun Al-Quran jumlatan wahidatan, turun sekaligus diletakkan di Baitul Izzah. Dia letak dekat Baitul Izzah. Daripada Baitul Izzah lah Quran itu turun beransur-ansur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh 22 tahun 6 bulan. Memahami fungsi kaedah al-ibratu bil umumil lafaz la bi khususis sabab. Perbahasan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Surah-surah yang turun di Madinah dia agak serius. Bukan tak serius surah-surah Makkiyah, serius juga, tapi surah-surah Madaniyah nampak lebih kepada mengasaskan prinsip-prinsip yang akan menjaga kelestarian kehidupan umat Islam. Jadi, apa perbahasan ulama mengenai Makki dan Madani ini? Kita cuba ulang kaji kejap. Kisah dalam Al-Quran juga terdapat beberapa jenis daripadanya yang boleh diambil ibrah. Begitu juga dengan kisah Fir'aun dan seumpama dengannya. Ini bukan Nabi. Qarun, Fir'aun, Namrud ini bukan Nabi. Jadi kisah-kisah mereka juga direkam oleh Al-Quran sebagai pengajaran kepada kita. Jangan kufur dengan nikmat Allah. Sebaliknya wajib bersyukur dengan segala nikmat Allah. Dizahirkan kesyukuran dengan ketaatan.